Pergi tanyalah peguam negara ke peguam-peguam ke. Saya tak pastilah Zafrul ni dia tanya ke tidak. Sebab itu dalam parlimen semalam, Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Taqiyuddin tanya adakah agreement ni di-refer kepada peguam negara ataupun ada ulasan ke tak daripada peguam negara. Sebab cara kamu-kamu orang ni, ahli-ahli politik PH ni termasuklah Tok Sri Anwar Ibrahim, Lee Chin Tong lah, Zafrul lagi dah teruk. Interpretasi dia terhadap legal punya wording itu ke laut. Kamu orang ni, termination clause dengan exit clause pun tak tahu beza. Pergi tanya siapa yang orang pernah belajar contract law ke apa ke. Apa beza termination dengan exit clause dalam kontrak? Ada beza walaupun siapa yang tak belajar undang-undang tu mungkin tak nampak lah perbezaan dia. Tetapi siapa yang train in law, pernah baca law, pernah baca contract law ni, dia ada nuance sikit. Beza termination clause dengan exit clause. Termination clause ni adalah klausa-klausa macam mana kita nak memberhentikan kontrak itu atau perjanjian itu. How to terminate, how to end the contract. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.